Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjukkan apa function isyarat, signal. Maknanya dalam bahasa JPJ menunjukkan arah mana awak nak pergi. Jadi sekarang ni basic ni, benda-benda basic sekolah memandu dah ajar dah. Sepatutnya bila awak dah dapat lesen, awak dah tahu dah apa nak buat bila kat luar sana. Okey, right. Signal kanan dan signal kiri. Ya, kita tahu signal kanan nak ke kanan, signal kiri nak ke kiri. Tapi dalam undang-undang, signal kanan ni tak semestinya nak ke kanan saja, tak semestinya nak ke kiri saja. Okey. Maknanya dalam ujian JPJ juga, dalam LITA ni semua elemen kena isyarat. Mana nak bagi tahu, nak bagi tunjukkan arah awak nak pergi ke mana. Alright. Kalau jalan ni lurus macam ni, maknanya awak kena bagi signal kanan. Kenapa? Bukan nak ke kanan, tapi nak menunjukkan arah awak nak jalan. Dalam Malaysia ni banyak berhenti sebelah kiri, betul? Maknanya kita nak bagi tahu kita nak jalan, kena bagi signal kanan, mana bagi tahu arahan JPJ. Tapi reality pun sama juga. Kalau awak daripada kiri, awak nak bagi tahu nak jalan, awak kena bagi signal kanan walaupun jalan tu lurus. Sama juga dalam LITA, jalan ni lurus, signal kanan nak bagi tahu nak jalan. Signal kiri bukan nak ke kiri saja, signal kiri nak bagi tahu nak berhenti juga. Bila dalam roundabout tadi pun macam itulah keadaan dia. Maknanya maksud dia dah berbeza. Signal kanan tu nak bagi tahu nak masuk roundabout, dan signal kiri tu nak bagi tahu nak keluar roundabout. Dia bukan nak ke kanan nak ke kiri sahaja. Okey. Itu kongsian satu ilmu lah. Alright. Apa-apa pun terima.